A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah kita sambung bacaan kitab Fiqhul Akhlaq karangan Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kita masuk pada muka 39 berkenaan berjabat tangan. Berjabat tangan merupakan kebiasaan para nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Anas, apakah berjabat tangan dilakukan oleh para sahabat? Lalu beliau menjawab dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Berjabat tangan atau kita sebut salih lah. Bahasa Melayu, dan bahasa Arab dia sebut al-musafahah. Dia ada beberapa istilah. Al-musafahah, al-mu'anaqah. Al-mu'anaqah ni kita peluk. Kita peluk. Cuma dia ada perbezaan antara al-musafahah, bila dia buat al-musafahah salih ni atau berjabat tangan, dan bila boleh disunahkan kepada kita peluk tadi. Tidak sepanjang masa kita temu tu disunahkan kepada kita peluk. Ada untuk situasi-situasi tertentu. Kenapa Syekh dia sebut tentang al-musafahah selepas dia bincang bab berkenaan bui salih? Pertama, kerana dua-dua ni mempunyai tujuan yang sama. Salih dan juga berjabat tangan atau kita sebut salih. Kan ada sabdu tak? Kalau hak bagi salih ni tak ada sabdu. Kalau hak salih ni kan ada sabdu, salih. Dua-dua ni mempunyai maksud yang sama. Seperti mana kita baca dalam hadis sebelum ni, yang mana Nabi SAW sebut, bagi salih merupakan salah satu cara untuk nak dapat kasih sayang sesama seorang mukmin, sesama muslim. Dan begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, Nabi sebut tasafahu yadhhabil ghillu. Salihlah, berjabat tanganlah. Kerana dengan berjabat tangan tadi boleh menghilangkan rasa dengki, boleh menghilangkan rasa benci dalam hati kamu. Maksud dia sama. Jadi kerana itulah penulis letak di selepas perbincangan berkenaan memberi salam. Yang kedua, dia letakkan perbincangan ni pada bab bui salih ni kerana para ulama sebut antara kesempurnaan kita memberi salih adalah kita salih. Bui salih yang sempurna bukan setakat kita bui salih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kita juga berjabat tangan. Sebab ada kelebihan-kelebihan yang besar yang mana Nabi sebut dalam hadis-hadis kita akan baca. Orang yang pertama yang berjabat salih, yang mari ke Madinah, dalam hadis yang sahih Nabi sebut, sahabat sebut, Anas sebut, orang pertama yang bagi salih ni adalah golongan al-Asy'ariyin. Orang yang mari daripada Yaman. Ketika mana Nabi SAW dalam perang Khaybar, lepas berlakunya perang Khaybar, maka mari ke Madinah ni golongan al-Asy'ariyin. Orang daripada Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dan waris-waris dia. Bila mereka mari, Anas kata mereka lah orang yang mula-mula menunjukkan kepada sahabat-sahabat salih. Sebelum tu boleh jadi salih ni tidak begitu terkenal dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi di Madinah. Bila marinya mereka, maka mereka tunjukkan berjabat tangan tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi yang berada di Madinah. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan lain-lain. Salih ni juga merupakan satu perkara yang kesemua para ulama mengatakan salih ni mustahab. Berjabat tangan. Tapi saya tengok dia sebagai buku pun dia sebut bersalaman. Tak, bersalaman. Kena tambah imbuhan di belakang dia tu lah. Bersalaman mempunyai majoriti para ulama atau keseluruhan para ulama, ijma' para ulama merupakan satu sunnah Nabi, satu perkara sunnah dan digalakkan untuk dilaksanakan. Dan bila kita sebut salih, bersalaman atau berjabat tangan, maka ada beberapa perkara yang para ulama letak. Bila kita sebut bersalaman ni, asal bahasa Arab, safaha, ulama sebut, iaitu kita meletakkan tapak tangan kita pada tapak tangan orang seorang lagi. Jadi kalau kita letak bukan pada tapak tangan, maka sebagai ulama kata tu tidak sempurna lagi salih. Ada sebagai orang kan dia salih, dia tak sini salih. Tu tidak dipanggil sebagai al-musafah. Dan salih ni antara adat-adat yang disebutkan oleh para ulama lah dalam kitab-kitab fiqh dan seumpamanya. Salih ni bila kita salih,
Dia bukan seperti mana sebagai kita salat lepas. Tak. Salat ni kenapa diletakkan sekali dengan berjabat tangan? Kenapa berjabat tangan diletakkan sekali dengan memberi salat? Kerana bila kita bertemu, dua perkara ni kita akan buat. Kita akan memberi salat dan kita akan berjabat tangan. Dan berjabat tangan ni asalnya bila kita berjabat tangan, benda yang kita buat pertama kita bagi salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjawab salat. Kita tanya khabar. Sebagai kita ni bila salat, bila bersalaman ni, belaga tangan tu kat lepas dah lah. Dak. Bersalaman ni, berjabat tangan, dia pergi sapalah. Dia tanya khabar. Sebab kita tengok dah pemimpin-pemimpin dak. Kita tengok kalau presiden atau Perdana Menteri jumpa sama Perdana Menteri, lagu mana dia salat? Adakah dia salat sebagai kita salat? Salat pun akak tangan selalu. Dak. Dia pergi tu kat, ni kecek. Itulah salat sebenarnya. Jadi bila kita berjabat tangan tu untuk supaya bila kita bagi salam, kita memberikan salam dan kita bertanya khabar. Bahkan sebagai ulama kata makruh. Lepas kita salam tu, kita terus tarik tangan kita. Tak habis lagi bagi salam. Dia tak habis lagi jawab salam. Tak ada lagi kita tanya khabar dia. Kita terus angkat tangan kita. Maka menurut sebagai ulama makruh. Tu adab-adab bila kita berjabat tangan. Qala Ibnu Mas'ud berkata, qala Ibnu Mas'udin, 'allamani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda wa kaffi baina kaffai. Dia kata, Ibnu Mas'ud kata, Nabi ni dia ajar aku berkenaan tasyahud. Bila nak ajar aku berkenaan tasyahud, Nabi pegang tangan dia. Kedua, tangan Nabi ni, tangan Ibnu Mas'ud ni berada di antara kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah bersalat lah. Tu yang adanya sunnah dalam bersalat dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalaman dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa kita supaya kita bersalam-salaman ketika mana kita bertemu? Beberapa ulama menganggap sahih hadis daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimina yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yaftariqa." Setiap dua orang Muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan, maka dosanya akan diampuni sebelum mereka berpisah. Salat je, hanya dengan bersalaman je, sudah diampunkan dosa-dosa kita. Dosa kecil lah. Selagi mana kita tidak berpisah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjadikan benda ni sebagai satu benda yang ketika nak temu dia berjabat tangan, dan ketika berpisah juga dia berjabat tangan. Selagi mana dalam proses tadi, dia bertemu tadi, sebelum dia berpisah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan kepada mereka berdua. Dalam sebagai riwayat sebut, kalau mereka temu tadi, mereka berjabat tangan dan mereka minta keampunan kepada Allah, maka Allah Taala akan beri keampunan kepada mereka. Bukan semata-mata berjabat tangan itu. Mereka temu tadi oleh kerana pertemuan antara Muslim dengan Muslim, satu benda yang sangat-sangat memberikan digalakkan dalam Islam. Lalu ketika tu dia doa. Bila-bila doa, Allah maghfirli, Allah maghfir lana, Allah maghfir lana, ya Allah ampunkanlah kami ya Allah. Maka Allah Ta'ala beri keampunan kepada mereka sebelum mereka berpisah. Begitu juga sebelum ni kita sebut berkenaan memberi salam. Bila seseorang itu bagi salam, dia duduk dalam satu majlis. Tiba-tiba dia perlu untuk keluar daripada majlis tersebut. Maka ada sebahagian riwayat sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dan Al-Adabul Mufrad. Sahabat kata, kena bagi salam. Kita nak tinggalkan majlis, kita bagi salam. Bagi salam kepada orang yang berada sekitar kita lah. Jangan sampai mengganggu majlis. Jadi bila kita bagi salam tadi, sepanjang kebaikan yang ada dalam majlis tadi, kita dapat juga. Sekalipun kita telah balik lah. Dengan syarat ada emergency lah. Kalau sahaja nak balik tu, tak ada apa lah. Boring duduk balik. Tapi bagi salam supaya duduk rumah pun boleh pahala juga. Dedak lah. Kita ada emergency, kita ada keperluan untuk kita keluar. Kita bagi salam dan kita pun keluar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan pahala dan kebaikan sepanjang majlis berlangsung, apa saja kebaikan yang ada pada majlis tersebut. Ini berkenaan salam. Dan hadis disebut lagi daripada Ibnu Hisham. Ia berkata, daripada Abdullah Ibnu Hisham, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjabat tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okey. Jadi bersalaman ni, berjabat tangan ni, setiap kali kita jumpa dianjurkan kepada kita bersalaman. Adapun al-mu'anaqah, kita peluk ni,
kita dianjurkan untuk buat ketika seseorang itu mari daripada musafir. Orang itu mari daripada musafir atau balik daripada musafir, lama kita tak temu dengan dia, maka kita bukan setakat salam dengan dia, kita juga mu'anaqah, kita peluk dengan dia. Ada sahabat Nabi tanya Nabi dan sebagai hadis, sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh kau dak aku dengan sayang aku ni? Aku nak peluk dengan dia. Aku jumpa je dengan dia, aku nak peluk dengan dia. Nabi kata, tak, kalau bos kadang nak jumpa lagu tu, tak jumpa semua. Petang pun jumpa, esok jumpa pula. Nabi kata, salih. Hal tu pada dengan salih. Tapi kalaulah dia mari daripada satu tempat yang jauh, dia bermusafir, maka dianjurkan kepada kita untuk peluk tadi. Sebab tu tidak jadi satu perkara yang setiap masa kita jumpa tu kita peluk sama, tak. Seperti mana Nabi SAW, ni Imam Ahmad bila orang tanya dia, peluk kau tak kena peluk lagu tu bila kita jumpa, setiap kali kita jumpa. Imam Ahmad kata, kalulah mari daripada musafir. Sebabnya hadis Nabi peluk ni dengan Ja'far. Nabi peluk, Nabi cium dahi Ja'far. Sebab apa? Sebab Ja'far mari daripada, setelah dia hijrah ke bumi Habsyah, setelah berlakunya perang Khaybar, dia balik ke Madinah. Jadi bila balik ke Madinah, jauh daripada Habsyah tu, nak mari ke Madinah. Jadi bila Nabi jumpa dengan dia, selama dah Nabi tak temu dengan dia, dia sepupu Nabi. Yang kedua, Nabi SAW, dia mari daripada musafir. Lalu Nabi peluk dan Nabi cium dia. Begitulah juga berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Seperti cerita Jabir dengan Abdullah bin Unais. Ketika Jabir, dia dengar satu hadis daripada orang cerita. Orang cerita, dia kata hadis ni daripada Nabi SAW. Jadi dia nak kepastian terhadap hadis tersebut. Dan dia dapat tahu bahawa seorang aja sahabat yang hidup ketika itu yang dengar hadis tersebut daripada Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Unais. Lalu Jabir yang berada di Madinah pergi, naik kenderaan dia, pergi ke sana sebulan perjalanan. Nak boleh ke sapa ke rumah Abdullah bin Unais. Bila sapa depan pintu rumah Abdullah bin Unais, Abdullah bin Unais buka pintu, dia tengok Jabir ada, dia pun peluk Jabir. Tu ulama membuat kesimpulan bahawa peluk ni apabila orang itu mari daripada musafir. Orang mari daripada musafir ke, atau dia mari daripada jauh ke, maka ketika itulah berlakunya al-mu'anaqah hari. Hal ni salah satu daripada perkara-perkara yang nak menimbulkan rasa kasih sayang sesama Muslim. Hal pertama tadi, sebelum ni kita baca dia sebut beriman kepada Allah. Yang kedua berkenaan memberi salam tadi. Yang ketiga ialah larangan daripada tidak menyapa atau tidak bertegur lebih daripada 3 hari. Yang ni juga kita telah sebut hadis dia pada permulaan baru ni. Cuba kita tengok secara ringkas. Nabi melarang orang tidak menyapa temannya atau saudaranya lebih daripada 3 hari. Daripada Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salami." Boleh jadi Syekh diletakkan perbincangan tentang ni juga kerana dalam ni juga cerita bab salam. Yang mana Nabi sebut tidak halal seseorang Muslim boikot atau seseorang Muslim dia tidak bertegur dengan saudara dia lebih pada 3 hari. Tak tegur ni sebab apa? Tak tegur sebab balah. Kalau tak tegur sebab dia jauh, tu tak jadi masalah. Berapa ramai orang kita tak tegur lebih pada 3 hari tak? Bukan kerana kita balas dengan dia tak. Kerana kita lost contact dengan dia. Atau dia berada jauh daripada kita. Hal tu tidak termasuk. Hal ni bila seseorang itu ada krisis, dia balas. Maka Nabi kata tak boleh lebih pada 3 hari. Sebab apa? Kebiasaannya manusia ni, dia nak reda ke emosi marah dia tu kerana balas tu, dia tak boleh lebih pada 3 hari. 3 hari ni padal untuk nak buat seseorang tu reda daripada marah. Kalau balas, ulama sebut hari pertama tu marah, paling nak fikir dah masa tu bila marah. Hari berlaku kejadian tadi. Hari yang kedua barulah dia boleh mikir. Hari pertama tadi bila marah tak boleh mikir dah. Ada sebagai orang ni bila marah ni kan, dia seolah-olah hilang kawalan dia bila marah. Jadi ketika tu kalau kita nak suruh dia pun, dia tak akan mampu buat apa yang kita suruh dia buat. Jadi hari pertama biar, dia nak marah biar dia marah. Tapi hari kedua, Nabi beri peluang supaya dia mikir apa dia kena marah. Patut kau tak dia marah. Kalau anak dia, kalau isteri dia, patut kau tak dia marah. Bab kecil je. Kadang-kadang orang balas, jiran sama jiran balas, bab kecil je kadang-kadang. Bab apa dia? Bab pasu bunga. Pasu bunga dia letak atas tanah dia. Balah.
Kadang-kadang bak batu. Ada jiran balah bak batu. Jiran ni beli batu-batu kecil-kecil. Bila curah batu tadi masuk dalam tanah kawan tadi. Bila masuk dalam marah dia. Bapa ni batu-batu awak masuk dalam tanah saya. Tak apa ni? Siapa tak tidak bertegur siapa. Jadi hari pertama balah. Hari kedua kena mikir, patut ke tak? Sama seorang Muslim tiba-tiba balah bak benda kecil lagu tu. Orang yang menyakiti jiran dia kena mikir, patut ke tak? Aku buat lagu ni, jiran aku tak suka. Sepatutnya aku tak buatlah lagu tu. Kena bila hari kita menyakiti jiran. Banyak lagi. Orang yang ada asas keimanan dalam hati dia akan mari memikir, apa dia buat, tindakan dia buat tadi, adakah tindakan betul atau tidak. Hari ketiga, bila dia sudah memikir dengan warah dia, mari masa sehari nak memikir keputusan yang dia nak buat tu. Hari ketiga, gila minta maaf. Tapi kalau hari ketiga tak minta maaf lagi, sampai hari keempat, Nabi sebut la yahillu li muslim. Tidak halal bagi seseorang Muslim untuk tidak bertegur dengan saudara dia lebih pada 3 hari. Yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Walaupun dua-dua orang ni jumpa. Hak ni jumpa, hak ni paling kat ni, hak ni jumpa, hak ni paling kat ni. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik mereka adalah orang yang memulakan salam. Ini orang yang terbaik. Dalam sebagai riwayat, Aisyah sebut bawah tadi. Aisyah sebut, kalau balas kita bagi salam dah dia, kita balas dengan dia. Kita pun mikir tak patut aku balas dengan dia. Aku dah sign nama dah dengan dia. Tiba-tiba kerana benda kecil aku balas. Kau 10 tahun aku dah sign dengan dia, kerana benda kecil aku balas dengan dia. Jadi kita nak baik, kita bagi salam, jumpa dia assalamualaikum. Dia tak cara. Kita jumpa pula bagi salam assalamualaikum, tak cara. Kita jumpa pula bagi salam assalamualaikum, dia tak cara. Maka kata Nabi SAW, dosa tersebut kepada orang hak tak jawab salam tadi. Tapi kalau jawab salam, seperti kita sebut dah, kadang-kadang ada juga orang bagi salam. Dia balah bagi salam. Tapi bagi salam tu bukan bagi salam nak baik bagi salam, kau nak tambah balah dah. Anak dia lalu, mungkin salam kayu mu dah. Nampak sebagai salam yang Nabi sebut dah. Kau sebaik-baik orang tu memulakan bagi salam. Tapi nampak salam tu pula kau menambahkan marah pula. Ni pula balah pula. Jadi matlamat memberi salam tadi tidak ada. Inilah asas kepada kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ni, Nabi nak saddu zara'i. Nabi nak jaga kita daripada perbalahan tersebut hingga berlarut. Bila berbalah terlalu lama ni, dia akan memberikan kesan yang begitu besar. Kau merebut akan kesan dia. Mula-mula kalaulah tidak dimendung balah ni, dia balah. Lepas tu dia akan suruh bini dia pula balah. Bini dia pergi rumah jiran balah. Dia buat gapo rumah dia? Bobok pergi lepas ni. Bini hak dia dengan bini tu baik. Tiba-tiba kerana suami ni pakai bini pula jadi balah. Lepas tu dia akan bawa kepada anak pula. Dia akan menyebabkan satu konflik yang lebih besar. Jadi Nabi nak sekat daripada perbalahan yang lebih besar. Kita kena tamakkan sebagai bentuk perbalahan, sebagai bentuk konflik yang berlaku. Jadi itu berkenaan tidak menyapa lebih pada 3 hari. Dan banyaklah sini disebut hadis la tabaghadu wa la tahsadu, itu juga telah kita sebutkan sebelum ni pada babnya sebelum ni. Tetapi jika ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dibolehkan untuk tidak menyapa lebih daripada 3 hari dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Balah kerana dunia tak boleh lebih pada 3 hari. Tapi balah ada sebab yang disyariatkan, maka boleh. Lebih 3 hari kita tak tegur siapa, boleh. Kerana apa dia? Kerana agama. Kita nak beki orang yang rosak agama dia, maka boleh. Sekiranya kita tahu dengan kita tak tegur tadi, menyebabkan dia jadi insaf, menyebabkan dia jadi muhasabah. Gap dia kesilapan dia buat. Seperti mana sini dia sebut cerita Ka'ab bin Malik. Yang mana Ka'ab bin Malik tak pergi perang Tabuk dah. Dia dengan 3 orang saing dia. Dia dengan 2 orang lagi saing dia. Jadi menyebabkan Nabi dan para sahabat ni 50 hari tak tegur dia. Dia jumpa saing dia, tak tegur dia. Dia jumpa Nabi, dia bagi salam ke Nabi pun Nabi tak jawab salam dia. Lalu menyebabkan mereka ni rasa sangat-sangat bersalah. Bumi hak luah ni dia kata berasa sepik sangat. Sebab semua orang tak cara berlaku ke dia. Pergi mana-mana tempat orang tak tegur dia. Saing rapat dia. Hak selama ni duduk sekali dengan dia pun bila tegur, dia tegur. Saing dia sendiri pun tak tegur dia. Isteri dia pun tidak tegur dia. Lalu menyebabkan dia pun insaf hinggalah mereka ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala taubat mereka. Dibolehkan untuk tujuan tersebut atau
golongan sesat. Dan sebagai kita sebut golongan sesat. Golongan hak dia mendakwa dia Imam Mahdi ke. Hak dakwa dia ni sebagai nabi ke. Maka tidak jadi masalah, tidak menjadi satu perkara yang dosa sekiranya kita tidak bertegur sapa dengan mereka sebagai nak menyatakan ketidaksetujuan kita dengan dia. Kalau kita duk layan dia, nampak aku buat benda sesat pun orang lain tu tak terima juga. Tapi bila kita boikot, bila kita tidak tegur, bila kita boikot, maka menyebabkan mereka rasa bagi mereka tu, bagi puak-puak tu, gapo kita buat ni salah. Sebab mereka tidak berinteraksi dengan kita. Yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian dalam masalah ini, kerana nafsu sering mendorong seseorang untuk tidak menyapa saudaranya kerana adanya rasa dengki akan urusan dunia. Tapi kalau urusan dunia tak boleh, kok mana apa? Balah, lah ni balah, mudah je lah ni nak balah ni. Hatta saka balah selalu lah ni. Hak adik-beradik saka saing. Hak adik-beradik pun boleh jadi balah. Hak bak tanah boleh jadi balah. Jadi kalau bak dunia tak boleh, kita kena pelesah lagu mana pun. Kalau bak saka tak sah kena pelesah. Jangan wis siapa balah. Kalau bak tanah kena pelesah. Ada kadang-kadang orang ni dia makan tanah orang dah. Tiba-tiba dia pula marah ke tuai. Tuai ni pula kena mengalah kepada dia. Jadi kena pelesah. Kalau tak boleh nak pelesah antara dua individu ni, kena cari orang yang boleh pelesahkan masalah dia. Jopok orang mereka ni hormat aku, jopok tok ngulu dan seumpamanya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang bisa jadi tidak merasa bahawa syaitan menyelinap dalam dirinya dan menyatakan bahawa sikapnya itu adalah kerana Allah. Maka dia akan jatuh pada apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak menyapa saudaranya lebih daripada 3 hari. Kadang-kadang syaitan ni dia mari hasut mudah je. Dia mari hasut dengan cara dia kata, betul ke apa mu buat? Kalau mu bagi salat, kalau mu mengalah, tu tanda mu salah. Kalau mu pergi minta maaf kau, tanda mu salah. Kalau mu pergi dulu Allah tangan mu nak salat, nak berjabat tangan dengan dia, nak bersalaman dengan dia, atau kamu dulu hak bagi salat kepada dia, bagi orang kita itu satu tanda kita ni bersalah. Sebab biasa orang salah, orang bersalah ni akan pergi nak minta maaf dan seumpamanya. Dalam hadis Nabi, dalam Islam tu, hak pergi nak minta maaf padahal dia tak salah, tapi dia tak simak bermasalah berlalutan, dia pergi minta maaf. Itu bukan tanda dia bersalah. Tapi syaitan dia mari hiasi manusia. Kalau mugi tanda musalah. Orang ni pula dia ayat gitu. Kalau mugi tanda musalah. Lalu sekali semua tak boleh mengalah. Semua nak menunjukkan ego masing-masing dan tidak mahu mengalah. Itu perkara yang ketiga. Perkara pertama, nak menimbulkan rasa kasih sayang sesama muslim, beriman kepada Allah. Yang kedua, memberi salam. Yang ketiga, larangan dapat tidak menyapa atau tidak bertegur sapa lebih pada 3 hari. Yang keempat, hadiah, bak hadiah. Hadiah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Hadiah merupakan bukti cinta dan kejernihan hati. Di dalam hadiah terdapat nilai perhargaan dan penghormatan. Oleh kerana itu, Nabi menerima hadiah baik dari orang Muslim atau orang kafir. Nabi menerima hadiah dari wanita sebagaimana beliau menerimanya dari lelaki. Beliau juga menganjurkan umatnya agar saling memberi hadiah. Ni hadiah ni satu perkara yang besar dalam nak menimbulkan rasa kasih sayang dalam hati setiap Muslim. Yang mana Nabi sebut tahadu tahabu. Bagilah, salinglah bagi hadiah. Maka kamu akan saling mencintai sesama kamu. Bak hadiah ni jadi satu sifat Nabi. Dalam kitab-kitab samawi terdahulu, antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman ni adalah dia terima hadiah, dia tidak terima zakat. Dia makan hadiah, dia tidak makan zakat. Kita tahu tak cerita Salman Al-Farisi. Ketika mana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berguru dengan guru dia. Panjang cerita ni. Lagu mana Salman Al-Farisi daripada Parsi tiba-tiba duduk di Madinah. Sebab satu perjalanan mencari kebenaran. Satu perjalanan mencari seorang guru. Satu perjalanan mencari seorang Nabi. Bila dia berguru dengan seorang ni, mula-mula dia berguru dengan seorang padri. Bukan padri lah. Orang agama dari kalangan Kristian pada zaman tu. Jadi bila dia guru ni, dia duk ngaji, dia tengok, tok guru dia ni banyak buat benda karut. Jadi bila tok guru dia ni mati, pengikut-pengikut dia mari kubur, ya tok guru dia ni baik, sekian-sekian. Salman kata, mu tak tahu apa tok guru mu buat. Hang mu duk pitih kepada dia tu.
musuh dia derma, musuh dia infak, tolong orang miskin. Mu tahu tak pitih tu dia buat apa? Harta hak muri kepada dia. Noh, dia sipai rumah dia. Ada 7 payah harta. Mah beli kamu dah ui kepada dia supaya dia sedekah kepada orang. Dia sipai ke rumah dia. Orang tak percaya kepada Salman. Tapi bila Salman tunjuk, bawa pergi ke rumah orang alim tadi, dia pun tengok betul. Hingga menyebabkan orang lain pun kata macam-macam kepada dia. Lalu bila tempat ibadat dia tadi, tak ada ketua, maka orang kapun dia kata, ni kita jemput sore ni, mari daripada satu tempat ni, supaya ganti Tok Imeh yang mati tadi. Orang ni pun mari. Bila dia mari, Salman ni pun ngaji dengan dia. Salman kata, baik sungguh dia ni. Orang alim, orang jujur, orang yang jujur. Bila Tok Guru dia nak mati, dia tanya, Tok Guru, kalau Tok Guru tak ada ni, siapa hamba nak kena pergi ngaji dengan Tok Guru? Dia berkata, ada sayang aku duduk di tempat sekian-sekian, pergilah mu cari dia. Dia sepaku juga, dia kata. Kalau mu rasa aku baik, dia sepaku, dia juga baik. Bila Tok Guru dia mati, Salman pergi. Bila Salman pergi, berlaku kisah sama. Tok Guru dia tu mati juga. Dia duduk ngaji baik Tok Guru dia. Dia bertanya Tok Guru dia, siapa aku nak cari lepas mu mati? Dah sekali berlaku 2-3 hari, Tok Guru dia mati. Mati berlaku. Oh, dia ngaji. Kita ni tak, sahabat ni ngaji siapa mati Tok Guru. Duduk dengan Tok Guru. Kita ni ngaji 2 bulan Tok Guru lain pula. 3 bulan Tok Guru lain pula. Salman Al-Farisi siapa mati. Jadi last sekali Tok Guru dia last sekali kata, tak ada dah orang yang nak cari hak sepa aku ni. Aku dah orang terakhir. Orang hak lagu ni kalau mu nak cari. Dia kata mu cari Nabi akhir zaman hak akan mari. Dia poyak tanda Nabi akhir zaman itu dia makan hadiah, dia tak makan sedekah. Tanda Nabi akhir zaman tu tanda pertama. Tanda kedua Nabi akhir zaman ni dia akan ada di belakang dia tu. Apa ni tanda kenabian. Ni adalah hadis-hadis sahih disebut. Lalu Salman pergilah. Dalam perjalanan yang nak cari tadi, so lagi tanda dia duduk di tempat yang subur dengan pokok kurma. Bila Salman pergi, dia kena colek. Berlaku peropokan, lalu dia kena colek, jadi hamba, kena jual. Bila dia jual, dia beli oleh seorang Yahudi daripada Wadil Qura. Dia pergi duduk sana, dia tengok sana ni juga satu tempat tanaman. Penuh dengan pokok kurma. Salman kata, sini dah Nabi akhir zaman untuk gua koyak mari ni. Lepas lama-lama hidup, dia merasa bukan sen ni. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Yahudi daripada Madinah ni pergi ke Wadil Qura, jumpa sepupu dia. Jumpa tengok Salman, dia kenal ke Salman, dia pun beli. Buat balik Salman ke Madinah. Bila Salman sampai ke Madinah, dia tengok, ni lah tempat Tok Guru koyak ni. Ketika Nabi di Quba, Nabi tak masuk ke Madinah lagi. Nabi sedang berada di Quba. Dah 14 hari Nabi duduk di Quba, mengikut sebagai pandangnya. Salman bila dapat tahu Nabi ni sudah mari, dia pergi jumpa Nabi. Dia bawa sebekah kurma. Dia geletak depan Nabi, dia bagi kepada Nabi. Nabi kata, apa dia ni? Dia kata, ni hadiah. Nabi kata, aku makan hadiah. Dia pun makan. Nabi pun bagi ke sahabat. Dua beberapa hari Salman mari pula, bawa pula kurma. Geletak depan Nabi. Nabi kata, apa dia ni? Dia kata, sedekah. Nabi pun ambil, Nabi beri ke sahabat-sahabat, Nabi tak makan. Salman kata, ya dah ni betul dah. Hak Tok Guru koyak, ni tanda-tanda kenabian. Soal lagi tu, bila Nabi SAW dalam satu upacara pengembumian, Salman pergi sekali, dia tengok ada Nabi. Ada sahabat Nabi meninggal dunia, Nabi ada. Salman duk perhati ke Nabi. Nabi pun tengok Salman duk perhati ke dia, Nabi pun turun ke jubah dia, baju dia. Hingga Salman pun nampak, apa ni? Khatamun Nubuwah belakang Nabi. Dia pun unggal kat Nabi, dia peluk Nabi SAW. Dia pun masuk Islam. Itu salah satu tanda Nabi akhir zaman, Nabi ni adalah menerima hadiah. Dan Nabi SAW suruh, Nabi suka bagi hadiah. Nabi menerima hadiah dan Nabi suka bagi hadiah. Ada sebagai riwayat sebut ada Nabi tak terima hadiah. Cerita seorang wanita ni, dia masuk ke rumah Nabi, dia tengok katil Nabi ni uzu. Dia pun hadiah kepada Nabi katil molek. Bila Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi tengok, tanya Aisyah, ke dia ni Aisyah? Dia kata ada seorang wanita Ansariyah bagi. Nabi kata, hantar balik dia. Hingga 2-3 kali. Nabi suruh hantar, Aisyah tak hantar. Nabi pun marah lah. Itu tidak sabit daripada Nabi SAW. Walaupun ada sebagai ulama yang menilai hasan cerita tersebut. Berapa banyak kendekian yang sirna kerana hadiah. Rasa benci, tapi bila bagi hadiah, hilang rasa benci tadi. Kadang-kadang dia kita, dia ada masalah dengan kita, dia rasa tak selesa dengan kita. Tapi bila kita semua duk beri hadiah kepada dia, menyebabkan hilang rasa tak suka tadi dan timbul rasa kasih sayang sesama Muslim. Berapa banyak konflik yang menjadi cair kerana hadiah. Berapa banyak persahabatan
dapat diraih kerana hadiah. Dan dalam bab ni dia akan bincang bagaimana Nabi terima hadiah, lagu mana Nabi nak buat ketika Nabi menerima hadiah, gapo dia menerima hadiah daripada wanita, menerima hadiah daripada kafir, semua dia akan bincang dalam bab berkenaan hadiah ni. Dia sebut berikut, ini hadis-hadis Rasulullah yang berbincang tentang hadiah. Daripada anak Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha disebut, Nabi menerima hadiah dan Nabi membalas hadiah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni pertama, Nabi ni tak boleh orang buat baik kepada dia, Nabi akan balas. Tu sifat Nabi. Gapo saja kebaikan orang buat kepada Nabi, Nabi akan balas. Contoh cerita Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah ni dia berhijrah mai ke Madinah. Jadi dia tidak ada siapa-siapa pun di Madinah. Oh susahlah. Dia duduk di masjid Nabi. Dia khidmat kepada Nabi. Dia tidur ni, dia tidur berhadapan dengan rumah Nabi. Jadi kalau Nabi bangun sembahyang malam, apa dengar Nabi duduk baca gapo dari sembahyang. Dia tunggu kalau Nabi tubik, dia akan bawa air wuduk untuk Nabi berwuduk. Dia khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari bila dapat banyak harta-harta ni, Nabi panggil Rabi'ah. Nabi kata, gapo mun nak Rabi'ah? Mu minta gapo mun nak. Sebab apa Nabi nak balas? Sebab Rabi'ah bin Ka'ab ni dia selalu tolong Nabi, dia juga sama khidmat kepada Nabi. Jadi Nabi nak balas. Nabi balas dengan cara lagu mana? Nabi kata, minta mu nak minta gapo lah ni. Sebelum ni tak ada aku nak uri sesuatu kepada kamu. Lah ni ada benda hak dia boleh uri, Nabi nak bui. Dia kata tak ada gapo aku minta. Aku nak minta saja. Aku nak minta boleh duduk bersama dengan kamu dalam syurga esok. Aku nak boleh duduk hampir dengan kamu dalam syurga esok. Lalu cerita kita tahu Nabi kata fa'ini ala zalika bi kasratis sujud. Nabi kata mutulunlah aku, Nabi doa kepada Allah supaya boleh gapo dia nak dengan memperbanyakkan sujud. Kenapa Nabi balas? Pertama Nabi pesan kepada kita. Nabi sebut wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu fad'ulah. Siapa-siapa yang buat baik kepada kita dengan apa saja bentuk kebaikan, Nabi kata kena balas. Kena balas. Orang ui kuih kepada kita, hari ni tak ada kuih lagi, kita nak balas. Esok ada, kita balas balik. Tu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Apa saja bentuk kebaikan. Fa illam tajidu, tapi kalau tak ada, nak balas balik tak ada. Orang atas kuih kita tengok bos haji tak ada, maknanya kita nak balas. Gapo kita buat? Nabi kata fad'u lahu, maka doalah. Sebab tu Nabi ajar kita doa, jazakallahu khairal jaza. Jazakumullahu khairan. Apa kita baca tadi? Semoga Allah Taala balas. Aku nak balas aku tak boleh. Kau muri kepada aku nak balas, supaya gapo kamu aku tak boleh. Gapo aku boleh buat? Jazakallah. Semoga Allah Taala balas kepada kamu. Jadi Nabi nak ajar kepada kita, apa saja kebaikan yang dibuat kepada kita, kita balas. Walaupun benda kecil saja kebaikan tersebut yang diberi kepada kita. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika Rasulullah diberi makanan, maka beliau bertanya, apakah ini hadiah atau sedekah? Jika dijawab ini adalah sedekah, maka beliau berkata kepada para sahabat, makanlah, dan beliau tidak memakannya. Jika dikatakan bahawa makanan ini adalah hadiah, Rasulullah segera membaginya dan makan bersama mereka. Antara sebab Nabi tak makan sedekah, sebab sedekah ni adalah harta hak kotor dikeluarkan daripada harta manusia. Harta kita ni dak campur. Hak kita boleh dengan cara molek, kita boleh dengan cara tak molek. Harta molek tu bukan cara kita ropok dak. Harta molek tu mungkin ada sikit sebanyak kita tersilap dalam kita nak dapat harta tadi. Kita kerja, kita curi tulen sikit ke. Bukan nak curi tulen dak. Tapi kadang-kadang kita MC. Diberi kebenaran tak mari, tapi kita ambil juga gaji. Jadi nak cuci harta kita tadi dengan kita keluarkan zakat. Jadi seolah-olah zakat ni benda hak cemah. Kita nak buat daripada harta kita supaya harta kita tu bersih. Jadi tak layak untuk Nabi dan keluarga Nabi ni makan harta-harta tersebut. Pada hari ni bincang perbahasan. Boleh ke ada orang yang dakwa keturunan Nabi dia ambil harta zakat? Kalau kita belajar, pergi sambung belajar, kadang-kadang kalau mesin ni tak, kita boleh minta zakat. Jadi ada juga dia kata dia keluarga Nabi, dia keturunan Nabi, tapi dia ambil zakat. Boleh ke tak? Ada sebagai ulama kata tak boleh langsung. Mazhab kita tak boleh langsung. Ada mazhab lain dia kata boleh lah. Sebab apa? Sebab lah ni tak ada dah. Dulu dia ada khumus. Jadi ada khusus untuk Nabi dan keluarga Nabi ni, harta khusus bila perang ni.
Jadi lah ni tak ada. Jadi bila tak ada, bila keluarga Nabi ni susah, tak okay. Susah ni satu benda yang tak molek lah, hina lah. Orang lain kaya, tiba-tiba keluarga Nabi ni susah. Jadi tak okay nak biarkan mereka ni susah. Jadi nak tolong nak ke mana? Harta khumuh tak ada dah. Ambil harta zakat. Sedangkan kalau kita tengok, tak. Nabi ni susah juga. Tapi Nabi tak ajar ambil harta zakat. Nabi ni tak ada makanan juga nak makan, keluarga Nabi. Hingga ada cucu Nabi ni, dia pok sebutir buah kurma, dia makan buah kurma tadi. Bila Nabi tahu, Nabi berkorek. Supaya dia keluarkan juga daripada mulut cucu dia tadi. Sebab apa? Sebab kurma tu kurma zakat. Susah setahu mana apa? Kalau kita ikut, berpandukan kepada Nabi SAW. Kenapa Nabi balas balik? Gapo orang kepada dia hadiah? Pertama, Nabi nak ajar kepada kita, kena saling bagi hadiah. Walaupun benda kecil. Yang kedua, Nabi nak ajar kepada kita, supaya orang ni tidak anggap Nabi ni ambil kesempatan. Moga dia ada kedudukan, keramah lah orang bagi hadiah kepada dia. Tapi Nabi tak sewi orang fikir lagu tu. Nabi balas balik. Orang ni kalau ikut nak bagi hadiah kepada Nabi ni, sahabat-sahabat ni nak bagi hak terbaik kepada Nabi. Kadang-kadang sahabat ni mikir juga nak bagi. Sebab kalau dia bagi, Nabi akan balas balik. Jadi susah pula kepada Nabi. Nabi nak balas, tak ada nak balas. Ada sahabat Nabi ni dia buat baik kepada Nabi. Dah sekali Nabi nak balas lagu mana? Nabi kata pergi ke rumah esok. Nabi we hamba kepada dia. Ada sahabat Nabi ni bila Nabi lapar ni, bila Nabi lapar, Nabi dengan Abu Bakar ni tubik jalan. Adalah sahabat ni, dia panggil Nabi, dia kata, "Mana ya Rasul?" Nabi kata lapar. Dia kata, "Mari masuk rumah." Dia ambil kambing, dia sembelih kambing, dia masuk kambing, dia panggil kambing, dia hidayah kepada Nabi dan sahabat Abu Bakar. Bila Nabi makan, Nabi ayat kepada dia, "Esok pergi ke rumah aku, ambil. Nabi nak uji sesuatu." Dia pergi ke rumah, Nabi berhamba kepada dia. Nabi ni tak boleh. Kalau apa saja kebaikan dia buat kepada dia, dia akan balas. Sama ada balas tu dengan benda serupa atau balas dengan benda lebih baik lagi. Ni payah kita nak buat ni. Kadang-kadang nak balas dengan benda serupa tu kita payah dah. Apa lagi nak balas dengan benda lebih baik. Sebab tu lah sebagai ulama dia sebut dah ayat wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita terjemah sebelum ni, bila seseorang kita bagi salam kepada kamu, maka kamu jawablah salam tersebut dengan lebih baik atau serupa. Sebagai ulama kata tahiyat situ bukan maksud salam. Tahiyat tu dengan maksud hadiah. Bila dia beri hadiah kepada kamu, maka kamu balaslah dengan lebih baik lagi. Atau kamu balas dengan serupa. Fa illam tajidu, dalam hadis Nabi sebut, tak ada, fad'ulah, maka kamu doalah untuk orang tersebut. Kadang-kadang kita ni boleh balas sangat, tapi doa sama kita. Doa lah kita ni. Orang bagi apa? Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Padahal kita boleh balas sangat. Doa tu lah dah doa tu. Tapi kalau kita doa, kita nak balas balik, tu lagi baik. Tapi doa ni sebenarnya lah dah. Nabi sebut fa illam tajidu, kalau tak ada, barulah berdoa. Kalau ada, balaslah dulu. Tapi kita ni jadi masalah juga orang zaman kita lah ni dah. Orang akan ambil kesempatan pada kita. Dia tahu ni kalau kawan ni kalau aku apa-apa dia akan balas. Kita pula akan ambil kesempatan. Tu kena tengoklah pula. Nabi SAW juga buat lagu tu, Nabi balas balik nak tunjuk rasa syukur. Nabi bersyukur dengan hadiah diberi oleh orang tadi. Kadang-kadang orang bila beri hadiah, kalau kita tidak memberikan reaksi, sama ada kita doa ke atau kita balas balik, dia berasa orang ni tak suka aku hadiah aku beri ni. Kalau baju contoh, orang beri baju, apa dia kita buat? Orang pakai ya kepada kita. Nabi bila orang pakai ya kepada dia akan masuk dalam rumah dia pakai dan orang tu boleh tengok, Nabi pakai ya dia beri. Supaya orang yang beri tadi dia berasa, kawan ni suka pakai ya dia beri, dia ni hargai. Kadang-kadang kita beri pakai ya dia, tak dia tengok pun dia pakai. Kadang-kadang kita nak tanya, mana pakai ya kita beri? Dia kata beri kat orang lain dah. Tu lebih teruk lagi. Jadi tak semestinya orang pakai pelekat kita pakai selalu. Kita tahu bila kita nak jumpa dengan dia, kita pakai lah. Supaya dia tahu, minggu lepas aku beri ni. Minggu ni jumpa dia pakai apa aku beri. Jadi, kalau makan ni, kita makan lah depan dia. Kita makan dan kita menunjukkan rasa kita ni syukur dengan dapat dia beri kepada kita. Tapi jangan pula makan tu komplain pula. Tak cukup manis demo ni. Tawar hebat ni, reti kau tak masuk demo. Kita hargailah gapo dia telah hadiahkan kepada kita. Dan bila setiap hadiah orang beri kepada Nabi akan tunjukkan rasa hadiah tu bernilai
kepada orang yang beri tadi. Walaupun hadiah tu benda biasa je. Ada orang mari tak bukan hadiah, dia beri sebagai satu sebekah keju. Nabi minta siapa-siapa hak nak sumbang, nak pergi perang ni boleh bagi sumbangnya. Dia pun mari sebekah keju. Ada orang kata, "Allah, bos sebekah keju tu warga beri." Tak. Orang tak perlu pun bos kurma. Supik kurma tu warga beri. Orang tak perlu. Orang beri banyak lagi pitih. Orang beri banyak lagi makanan. Tak, Nabi jangan hargai. Cara hargai dengan macam-macam. Kalau dia makan ni, kita makan. Kecuali dia beri satu benda kita tak boleh nak makan situ kan. Dia beri gula, tak kena mampu gula situ. Kena balik dulu makan dengan nasi. Paling-paling kurang, kita balik rumah, kita ambil gambar tengok apa makan dah ni. Tu salah satu bentuk kita nak menghargai hadiah. Hadiah ni bukan setakat kita terima atau kita balas balik je. Dia lebih besar lagi dalam bagaimana cara penerimaan kita terhadap hadiah tadi. Kita berasa seronok dengan hadiah tadi ke? Atau tak ada apa-apa, tak ada reaksi. Ada orang tak ada reaksi. Wih hadiah, terima kasih. Gitu je. Kawan ni pun berasa, dia ni suka, aku ada hadiah aku win. Jadi, penerimaan, cara kita menerima hadiah tersebut juga perlu dengan satu benda yang boleh menyebabkan orang yang memberi tadi berasa dihargai terhadap hadiah tadi. Terakhir hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi diberi hadiah perhiasan daripada Raja Najasyi yang di dalam perhiasan itu terdapat cincin emas dengan mata cincin dari Habsyah. Lalu Rasulullah mengambilnya dengan sebatang kayu atau dengan jarinya. Kemudian beliau memanggil Umamah bin Abi Al-As, sepatu Umamah bin Abi Al-As, cucu Rasulullah SAW daripada Zainab, iaitu anak Nabi, dan berkata kepadanya, pakailah cincin ini wahai anakku. Boleh juga hadiah orang beri kita beri ke orang. Sekiranya tak sesuai kita nak guna hadiah tadi. Contoh Najasyi beri cincin mah. Orang lelaki tak boleh pakai cincin mah. Jadi Nabi ke siapa? Beri kepada orang yang ahli keluarga dia lah. Atau kepada orang yang boleh menggunakan perhiasan tersebut. Atau cincin atau barang-barang yang dihadiahkan kepada dia tadi. Itulah sedikit sebanyak berkenaan hadiah. Panjang lagi ni. Berkenaan hadiah ni juga satu perkara yang penting juga. Sebab apa? Boleh jadi dia jadi hadiah. Boleh jadi dia menjadi rasuah. Kalau tidak kena dengan gaya. Jadi kita kena tengoklah dari perbahasan dia juga akan buat bagaimana kita nak membezakan antara satu benda tu sebagai hadiah atau satu benda tu sebagai rasuah. Kalau kita mau hadiah, kita boleh pahala. Kita menghargai hadiah tadi. Tapi kalau rasuah, dosa selalu. Bendanya tak banyak beza. Sikit je garis pemutus antara dua tadi. Boleh jadi kita terima tu dengan pahala. Boleh jadi kita terima tu dengan dosa. Jadi perlu kepada dawabit untuk kita melihat sama ada hadiah yang diberikan tadi sebagai hadiah yang boleh menimbulkan pahala atau hadiah yang boleh menimbulkan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung pada masa lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.